Jadi pada pengalaman saya tu, orang akan kata bila video orang potong separuh kan, orang potong separuh. Jadi budak-budak sekarang tengok macam sombong dia ni, macam sembang bagus. Dia bukan sembang bagus. Zaman yang anda lalui, iaitu zaman meminta, ada orang memberi. Sharing ni saya rasa ramai orang ada pengalaman. Tapi kemungkinan ada fobia untuk share pengalaman kerana media sosial ni terkaman, salah faham. Saya tak sukalah kata haters apa semua. Keterkaman orang melompat dengan cepat. Salah faham dan juga memahami apa yang dipanggil sebagai kognitif linguistik. Isyarat yang kita, macam saya datang daripada isyarat bahasa 80-an, 90-an. Tuan-tuan datang daripada isyarat kognitif yang lain. 2000-an tentang sesuatu bahasa yang saya sebut mungkin difahami dalam bentuk yang lain. Experience yang saya ambil daripada 80-an 90-an, tuan-tuan boleh membacanya dalam experience lain. Seperti kata kita selalu berkelahi kan, budak-budak muda ni tak setuju work and life balance. Jadi dia masalah kognitif experience, kerana kognitif saya dibentuk oleh tahun 80-an. Kita datang, kita kerja kedai makan. Saya datang tahun 80-an kerja kedai makan. Gaji RM5. Saya kena improve dalam kerja kedai makan ni, basuh pinggan. Lepas tu saya kena pandai ambil order. Barulah gaji naik RM8. Lepas tu saya improve seniority. Lepas sebulan saya rajin datang, saya tak ponting. Lepas tu bos saya naik RM10. Kemudian saya duduk lama sikit lagi, integrity. Bos lihat kita ada sifat-sifat kejujuran, kebaikan. Bos dah mula percaya kita simpan duit, dah percaya kita bawa duit dan beli barang. Lepas semua kita naik RM15. Jadi kerana saya datang daripada kognitif yang dipanggil sebagai etis environmental, word dia kan, pasal kalau saya sebut jujur, yang tuan-tuan faham jujur yang lain. Hardworking yang saya faham, tuan-tuan faham hardworking yang lain. Sebab bahasa ni dia berubah mengikut tafsiran pengalaman. Jadi bila saya cerita dekat budak sekarang, saya kata hard work ni tak ada lah istilah life balance. Sebab saya datang 80-an kan. Macam mana kita nak kata work and life balance? Zaman tu tak ada. Orang Melayu miskin, kita ada work hard lah. Kita tak ada life balance. Yang kita tahu, bila bos bagi, saya dulu kerja pasar ni sebulan 2 kali je kita cuti. Saya cuti hari Ahad. Saya tak tahu buat apa, saya pergi Taman Komplek. Kan pergi Taman Komplek. Saya tak tahu main biliar, saya tak tahu main apa. Jadi saya pergi Taman Komplek, saya main music box je. Tukar shilling sikit daripada gaji saya ada, saya dengar music box je. Sebab di situlah saya boleh dengar semula Deep Purple, saya boleh dengar semula lagu-lagu semasa yang popular, Foreigner, saya dengar semula lagu-lagu rock pada waktu tu dengan menggunakan music box di tempat orang main biliar. Tapi saya tak tahu main biliar. Jadi bila sampai saja dari zaman susah tu, saya masuk pula universiti. Bila saya masuk universiti, sekolah saya kecil. Sebab sekolah saya bukan sekolah macam tuan-tuan dapat PTPTN kan. Saya dapat beasiswa khas daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Sekolah saya kecil je. Jadi saya jadi ball picker sepak takraw Pulau Pinang. Jadi tim Pulau Pinang berlatih, saya jadi tukang kutip bola. Sabtu dan Ahad, saya jadi caddy golf amateur ni. Saya jadi caddy golf amateur. Jadi oleh kerana saya dah lalu life and work hard balance, dalam zaman saya masuk kerja. Bila masuk kerja, saya kerja media, saya masih lagi macam kerja pasar. Pertama, kena rajin datang dan jangan lewat pada waktu. Bos pasar ni sangat straight dan tegas, dia suruh buat apa, kita laksanakan. Saya masuk dengan bos korporat, saya bawa mentaliti budak pasar, kerja ikut patuh. Betul, saya percaya pada kerja kuat. Di pasar ni kan, saya masuk pasar, tadi saya kata kedai pinggan, kedai basuh pinggan, saya masuk kedai pasar. Kalau saya takat jual pisang ni, gaji saya RM12, tapi saya pandai peram pisang. Gaji saya naik RM15. Saya pakai potong pula. Potong daripada tandan pergi ke sikat. Saya pandai susun hari jualan dan hari peram pisang tu mengikut hari nak keluar. Saya achieve gaji RM25. Jadi oleh kerana kehidupan di pasar mengatakan multi skill, trusted. Yang paling penting multi skill. Dua trusted lah, pasal duit masuk, duit pisang masuk ni, kita kena serah dekat bos. Kita curi RM10, RM20, bos kita tak tahu. Pasal pisang ni dia tak boleh dibaca. Kan masa tu tak ada sistem kod apa semua. Dapatlah pula personality yang boleh dipercayai. Bila saya kerja korporat, kerana saya tak ada pengalaman duduk asrama yang berdisiplin, saya start dekat pasar. Lepas tu saya pergi pasar borong, saya jadi hippie, saya masuk universiti. Jadi bila saya bekerja di utusan dengan Tan Sri Johan ni, saya patuh dengan dia seperti mana bos-bos coket yang garang. Rasa saya nak mesti dapat berita ni. Zana, benda ni kena baik. Jadi daripada pengalaman cuci pinggan, nak jadi nak dapat gaji daripada RM5 naik RM7, kena pandai ambil order. Daripada kau dah cuci pinggan, kau pandai ambil order, kau nak tambah gaji ni, kau boleh pergi beli barang. Berarti saya boleh beli barang lah. Kadang-kadang RM100 bos bagi beli barang. Kalau saya curi RM10 pun bos tak tahu. Cili kering hari tu berapa harga kan. Lepas kedua. Yang ketiga pula, bila saya uruskan kewangan. Jadi bila collection malam tu, kalau bos tak ada, saya kena collect. Satu malam sale RM600 lebih. Kalau saya curi RM50, bos tak tahu. Tapi bos tahu. Maka peningkatan kepercayaan tu telah membina dunia pasar tu bawa saya dalam dunia profesional. Jadi bila saya pergi dunia profesional, saya boleh compete lah dengan budak-budak universiti ni. Yang mana mereka tak ada budaya bekerja di pasar di bawah tekanan waktu, tak ada cuti, datang waktu kerja yang panjang, memenangi hati bos sebagai orang yang kita tahu akan menilai pekerjaan kita. Jadi work hard dan life balance yang saya cakap ni tentulah tuan-tuan tak faham bagi mereka yang datang dalam era 2000-an. Kerana mereka tak ada work hard daripada istilah saya kata tadi, experience tahun 80-an. Orang Melayu ni tak ada pilihan nak kerja. Datang Kuala Lumpur yang kerja apa? Tak ada basic apa semua.
ada dua je kerja kita selalu cakap, cuci rekod, ambil order. Itu sebab restoran sedang berkembang dan tempat-tempat perniagaan Melayu yang makanan murah ni banyak di Kuala Lumpur. Lepas tu work and life balance relation kita dengan kawan kan, kita sewa rumah sampai 12 orang duduk, walaupun rumah tu hanya 300, kita duduk 12 orang. Kita tak mampu bayar sewa rumah macam tuan-tuan sana gaji besar, kita duduk 12 orang. 12 orang kita punya relation dan kita punya committed dengan kawan, pergaulan kita dia jadi banyak. Lepas tu kita nak pergi berhibur, kita cari hiburan percuma sebab kita tak ada duit, kita hanya boleh beli air, kita boleh beli naik bas, itu je kita ada. Maka kita pergilah tengok konsert-konsert percuma kan, menjadikan pergaulan marhain kita ni meluas kerana kita bercampur dengan orang Johor, orang Melaka, orang Penang, apa semua yang datang duduk Kuala Lumpur, menjadikan interaksi ke saya punya pergaulan yang pertama tak datang lah macam tuan-tuan datang ni universiti, komunitas kita datang daripada berselerak di jalanan. Jadi bila saya taklah begitu memanjakan diri saya dengan work and life balance, susahlah saya nak ambil daripada work and life balance ni daripada 80-an punya tafsiran tentang work life balance pula saya nak ukur kemiskinan 70-an dan bagaimana kerja kuat memajukan saya pada 90-an kan. 95 94 saya masuk kerja. Okey, 99 saya dah jadi manager. 4 tahun ni saya jadi exec biasa. Saya tak ada degree, saya hanya ada sijil USM je. 2005 saya dah jadi CEO dah, 23,000 gaji 2005. Kemudian saya tak pernah dapat gaji kurang daripada gaji tersebut sampailah saya pencen pada tahun 2020. Jadi pada pengalaman saya tu, orang akan kata bila video orang potong separuh kan, orang potong separuh. Jadi budak-budak sekarang tengok macam sombong dia ni, macam sembang bagus. Dia bukan sembang bagus. Zaman yang anda lalui, iaitu zaman meminta, ada orang memberi. Zaman saya ni istilah meminta pun tak ada. Pasal tak ada subsidi, tak ada apa. Zaman kita ni tak ada zaman meminta. Kita kena bekerja dan mendapatkannya. Kita tak rasa apa pun. Jadi saya baru faham bila budak-budak potong kan. Saya tak siap kawan-kawan lah potong kan, letak dekat page lain. Saya tengok banyak orang masuk maki, mengejar dunia. Zaman saya ni agama tak ditunggang. Sebab takkanlah kita nak kata dekat bos kita kan, bos pagi saya kena pergi pasar pukul 9. Saya dengan arwah Wahid yang saya tulis di FB kan, saya kena pergi pasar. Pasar kita tak pergi selalu, ada keperluan kita pergi kan, bos bagilah duit RM100 cukup dah beli barang pasar kan, sebab dia kedai makan. Balik-balik ni dapat RM92. Jadi bos saya arwah Wak Zainal ni kata keep the chain. Bila keep the chain, Wahid bagi saya RM4, saya bagi dia RM4. Jadi Wahid ni kesian saya, walaupun dia bos, dia tak pernah ambil, dia gaji dia besar sikit sebab dia jaga sate sendiri, dia bagi saya RM4. Dia kata ni Pak Lang dia lah, dia kata Pak Lang bagi RM8, kita bagi 2. Saya dapat RM4. RM4 tu besar tuan-tuan, sebab gaji saya baru waktu tu RM8, RM10, RM4 duit tip, baki lebih beli pergi pasar. Pasal pasar tu bukan kerja asas saya. Kerja asas saya ni basuh pinggan, ambil order, pasang kemah. Maka bila saya bekerja, saya tahulah kalau RM4 ni Wak Zainal bagi kerja kuat. Zaman saya bekerja, saya ambil overtime. Saya kata dekat bos saya kan, hari ke-6 saya nak datang kerja. Cik Mat kata lah, hari ke-6 datanglah kerja nak ambil assignment, pergi cover program hiburan. Kau kan minat filem, walaupun saya datang daripada background kerja di utusan ni, saya jaga kolom rencana, kolom serius, tapi gaji saya kecil. Abang Mat kata, kau kan minat tulis filem, kau tak payah buat benda-benda review album artis-artis semua, nanti kau rasa macam entertainment. Saya pergi buat review filem, menonton filem, balik saya kena review. Satu benda tu pula Cik Mat bayar saya RM60. Dia tak termasuk dalam gaji pokok saya tadi tu, 1025 tu tahun tu, RM60 saya dapat asing. Jadi pada zaman saya ni, work hard ni dia tak ambil dalam istilah mengejar dunia. Kita ada keluarga, lepas tu saya kahwin dengan 95. Campur gaji saya bersih, saya dapat 1,300, mana cukup. Isteri saya 800, 2,100 kan. Tolak apa semua, rumah kita sewa pun dah 300. Lepas tu Allah murahkan rezeki, hari pertama kita tahun pertama dah dapat anak. Selang 2 tahun dapat anak lagi. Jadi kita bekerja dalam pada waktu tu kita tak ada orang menghasut kita dengan kata mengejar dunia ni. Bekerja kuat ni adalah mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Sekarang je lah bila orang dah senang kan, dia mulalah mempertikaikan bila nak. Tapi yang saya tahulah, dia tak kejar kerjaya, akhirat pun dia tak kejar. Dia berehat je. Jadi dia work and life balance. Life balance tu dia ambil kata waktu berehat. Jadi zaman saya ni tak adalah istilah berehat. Macam saya belajar dulu universiti yang kelas saya 5 hari. Ball picker saya adalah hari Selasa dan Rabu, pasukan sepak takraw Pulau Pinang. Saya kena lari pukul 5 petang, kelas saya habis pukul 4. Bayanglah daripada humanities tu, saya kena keluar pergi seberang ke Gelugor tu, untuk jaga dengan RM5, RM6 lah gaji coach Abdul Rahman bagi waktu tu. Naik bas 40 sen. Habislah dalam pukul dia orang warming up, ada semayang maghrib semua, dia orang start pukul 8, habislah dalam pukul 10:30 kan. Saya balik ada RM6. Kalau Sabtu Ahad saya pergi jadi golf punya ni, jaga amateur punya game ni, golf ni, nak dapat RM10. Dia sebenarnya RM13.5 orang bayar kita, tapi golf punya golfer punya pentadbir tu dia ambil RM3.5 KD lah. Jadi saya jelaskan bila sampai dalam zaman saya berbincang sekarang work and life balance ni, baru saya tahu
rupanya kognitif linguistik ni bertolak daripada kognitif kita adalah 40 tahun ketika saya muda pada usia 80-an dan 90-an. Kognitif tu jadi masalah bagi mereka yang muda pada usia 2020-an. Maka timbullah menunggang agama, menunggang kejar dunia. Pada zaman saya tak ada, sebab saya ada tulisan dalam cerpen saya yang jadi teks sekolah. Bukan jadi teks sekolah, saya tak ingat. Bukan. Cerpen saya satu tu kan, saya kata dulu bila kita jadi ball picker tenis, bila datang waktu asar, Mr. Teh ni benarkan orang berhenti semayang, sebab nanti satu India yang jaga saya punya coach tu kata, break lah sekejap kan, sebab dia orang main tenis lama, break sekejap untuk minum, kami lari pergi solat, sebab solat ni 10 minit je. Jadi kita sambung balik jadi ball picker. Jadi saya tak faham bila orang kata kerja kuat ni adalah menentang agama, kerja kuat ni adalah benda yang menggambarkan kita mengejar dunia kan. Sebenarnya kita sebut menunggang agama apa semua ni kerana kita nak rehat, kerana kita nak berhobi. Tapi bila work hard dengan work and life balance tu kita selalu tafsirkan hilangnya masa untuk keluarga. Hilangnya masa untuk sebenarnya kita tak balik pun pada keluarga. Bagi mereka yang berkeluarga, barulah saya faham, hati-hati lah. Sebab tu bila orang potong separuh kan, video saya sentiasa kontroversial. Tuan-tuan akan mengamuk sebab akan ada cognitive experience dekat situ. Jadi linguistik tu, bahasa yang saya tuturkan akan menjadi berbeza kerana perkataan tu sendiri berbeza mengikut zaman dia, berdasarkan suasana zaman tu. Jadi bila zaman saya tu, orang kata kenapa saya kerja kuat di utusan kan, 6 hari tak jadi isu lah, saya datang daripada pasar. Lepas tu kena kerja kuat lagi sampai cari news, tunggu orang dapat, tak dapat jangan balik kan, saya tulis dalam entry Facebook saya. Memanglah dulu sebab saya kerja habis pasar pukul 9 malam. Lepas tu bos kata pisang masuk mana ni, sebab lori pisang ni tak boleh masuk dalam pasar pada waktu daytime kerana dia menyebabkan Kuala Lumpur akan jam. Jadi waktu tu ada undang-undang lori ni, kenderaan lori pisang ni, lori-lori besar ni boleh masuk Kuala Lumpur pukul 12 malam, tapi kena keluar sebelum pukul 5 pagi. Jadi pisang-pisang yang lori-lori besar parking dekat Coket pukul 1 pagi 2 pagi saya kena ambil pisang tu, turun letak dekat troli, tolak troli tu pula. Jadi malam tu saya dah ada overtime RM5. Bila saya tolak troli semua, pisang tu habis pukul 4. Rugilah saya nak tunggu pukul 4 tu nak tidur pula. Jadi kerja dia adalah atur perang pisang. Saya masukkan kabat di bawah, tutup dengan gundi, susun. Pisang yang nak masak 3 hari lagi duduk bawah sekali, pisang nak masak 2 hari sekali duduk tengah, pisang yang akan masak waktu cepat duduk atas. Mana pisang yang nak jual besok saya terus sikat kan. Bos saya sampai pagi, overtime ambil tunggu pisang tadi, tolak pisang dah RM5, overtime perang RM5. RM10 saya dapat. Daripada gaji hari RM12 tu adalah extra income. Jadi benda-benda hidup di pasar Coket ni bila saya bawa ke dunia korporat, dia tak jadi isu. Dia tak jadi tentang deadline balik pukul 6. Jadi saya tak ada lah mentaliti tu, sebab dunia pasar ni tak ditentukan kepada masuk ke berapa balik ke berapa. Jadi bila saya bekerja di utusan, saya bersaing lah dengan kawan-kawan saya yang graduate. Saya ada sijil seni kreatif USM. Kawan-kawan saya graduate. Bila saya bekerja, kenapa saya naik pangkat cepat? Saya ada 5 kali kenaikan pangkat dalam tempoh 2 tahun setengah bekerja tu. Ada sekali tu saya dapat 5 surat kenaikan pangkat. Maka orang yang mana tengok saya naik pangkat, dia tak boleh petikai sebab dia tahu saya kerja kuat. Tapi saya kemudian sentiasa bagi tip pada generasi sekarang. Pada peringkat 5 tahun saya naik pangkat tu, saya taklah cerdik sangat. Bakat saya taklah dikesan sangat, selain saya boleh menulis, tapi saya fikir saya naik pangkat kerana kerajinan. Jadi Tan Sri Johan bersetuju dengan bos-bos saya. 5 orang. Haji Zul baru datang jumpa saya, Datuk Zul Hamzah baru datang jumpa saya. Mereka waktu tu hanyalah superior saya. Bila saya naik pangkat, tuan-tuan, mereka ni merekomen 2 orang bos wartawan, 2 orang saya punya senior editor, kemudian bos-bos besar. Mereka menyokong. Walaupun saya naik pangkat, gaji saya dah sama dengan Haji Zul yang dah bekerja 4 tahun waktu tu. Dia tak bantah sebab dia kata hang lapang hang layak dapat non. Datuk Zul waktu tu orang biasa lagi, dia pun rekomen, kata Zainal ni kadang-kadang sampai 7 hari seminggu kita boleh call dia anytime, dia mesti main office kerja. Banyak kerja-kerja tertunda yang orang tak nak cover, dia kena cover. Jadi sejak tu saya percayalah dalam hidup saya ni, daripada utusan saya pergi buat edisi siasat apa semua, orang ambil kerana bukan saya cerdik sangat. Dia ni boleh diandalkan, dipanggil responsible, committed. Lepas tu lagi tu mereka panggil saya Mr. Deadline lah. Sebab saya ni macam mana saya banner deadline, saya akan datang pergi present tu dengan mengatakan deadline base. Saya buat deadline, saya follow deadline. Kemudian barulah bila Astro nak cari seorang CEO kan. Saya ni kan bahasa Inggeris saya tak bagus. Dipekor Datuk Sri Sazali. Sebab Datuk Sazali jadi CEO Celcom. Ralph Lauren jadi Ralph Marshall jadi CEO Maxis. Jadi Astro nak dapatkan seorang boss news. Sazali dah tinggalkan NTV7. Sazali kata, you try to get better you get this guy. His name is Zainal Rashid Ahmad but not good in English. But it's very reliable. You bayang saya pergi interview Astro nak dapat gaji 25,000 tuan-tuan tahun 2005. Ralph Marshall interview saya dalam bahasa Inggeris. Saya kata dekat dia, sir, can you understand if I'm speaking bahasa? Dia kata saya faham bahasa. Dia cakap dalam bahasa Inggeris, I can understand bahasa but I cannot reply in bahasa. Bayangkanlah dia cakap Inggeris dengan saya, Ralph Marshall tu. Okay.
Saya reply dengan dia dalam bahasa Malaysia. Campur-campur lah dengan bahasa Inggeris. Dan saya dapat jawatan tu. Dan bila dia tanya dekat saya gaji, dia kata, dia kata hey crab. Dia gurau saya crab lah. Crab ni, tuan-tuan bahasa Inggeris tuan-tuan tahu. Dia kata, this is what I can give you. If you take 25,000, tomorrow you start working. Saya masih lagi dekat Media Prima waktu tu. If you take 25k, tomorrow you start working. Saya kata, ya lah. Muka buat macam, it's not money lah bos. Dalam hati duduk 25,000 dia nak bagi aku. Saya dekat Media Prima 11,000. 25,000 je. Dia buat muka macam ni lah sikit. Saya kata okey lah, if you want me to work tomorrow, saya ke dekat ni, saya boleh resign lah. Okey, settle. Jadi bila budak-budak sekarang dengar, dia rasa macam cakap besar ni pakcik ni. Pakcik ni macam bagus-bagus je. Sebab bila jatuh dalam zaman awak naik 2000-an kan, siapa yang menceritakan hidup ni kerja kuat, siapa yang mengatakan hidup ni ketabahan, macam poyo. Pasal tuan-tuan dah jumpa kognitif linguistik yang melemahkan daya fikir. Tuan-tuan ada poyo, tuan-tuan ada kerek, tuan-tuan ada perkataan macam bagus. Di mana kognitif bahasa yang baru masuk ni menjadikan dia merosakkan identiti tuan-tuan. Dulu zaman kita bekerja 80-an ni, kita percayalah kalau nak maju kena kerja. Mak kita ni pun menggunakan bahasa yang tinggi tu nak bercakap dengan kita. Hampir merantau biarlah nampak berjaya. Mak kita menggunakan bahasa tinggi walaupun dia kampung. Kalau kita pergi jumpa adik-beradik kita kan, hang jadi orang juga. Dia gunakan istilah bahasa-bahasa walaupun waktu tu belum ada media sosial. Kognitif bahasa yang mewakili orang Melayu sangat lekeh lah. Hang jadi orang tu. Dia tak tahu kata jadi bos. Dia kata lah hang jadi orang besar di Kuala Lumpur. Dia tak tahu pangkat CEO semua. Dia tak tahu orang besar. Mula-mula jadi orang, lepas tu orang besar. Hang jadi orang besar di Kuala Lumpur. Dia kata tu. Boleh marah-marah orang suruh buat kerja. Dia tak tahu perkataan arahan. Jadi kognitif linguistik yang datang pada 80-an dan 90-an. Walaupun penggunaan bahasa dia tak begitu bagus seperti mana kita guna sekarang. Di mana ayat tu tata bahasa dia menggambarkan pekerjaan yang sebenar. Dia menggambarkan dalam peringkat orang Melayu yang berada di bawah-bawah yang tidak terdidik. Mereka mempunyai bahasa yang menggambarkan pada waktu itu, itulah bahasa dia. Bila sampai kat datang zaman tuan-tuan, kalau orang tu cerita, kita ni kena kerja kuat, dengar kerja kuat pun tuan-tuan ada stigma lah. Lepas tu macam ni lah, bos suruh buat kita, tuan-tuan ada stigma, bos suruh buat kita buat. Sebab saya selalu tengok sekarang kan, orang like banyak kan ayat dia kan, bos kau jangan belagak, kita semua bekerja dengan orang, kau makan gaji, kami pun makan gaji. Orang like banyak. Pasal orang yang duduk di bawah ni di Malaysia ni, data menunjukkan 95% ada pekerja, 5% je kumpulan pengurusan. Jadi 95% sukalah ayat tu yang menggambarkan kata bos tu belagak tapi syarikat bukan hang punya. Hang pun makan gaji, cuma hang ada. Tak boleh tuan-tuan berfikir demikian. Kalau tuan-tuan berfikir demikian, tuan-tuan menang dari segi bahasa yang memuaskan hati, tapi tuan-tuan menolak realiti. Memang manager bank tu dia bukan tuan punya bank. Memanglah senior manager bank dia bukan tuan punya bank. Tapi realiti hierarki tu tidak mewakili soal yang demikian. Tak bererti sesiapa yang mengeluarkan arahan kepada tuan, dia mestilah orang yang memiliki syarikat tu. Mampulah tuan-tuan. Rosaklah semua sistem. Kan? Lepas tu tentera pula kata kan. Kita walaupun angkatan tentera, kita berkhidmat sama-sama untuk negara. Dah? Kena setujulah. Jadi ada banyak benda yang betul dalam pola bahasa untuk menggambarkan kemarahan dan kekecewaan. Sebab saya tengok ada satu orang tu naik status. Dia kata, banyak orang yang mengeluarkan arahan ni belagak macam bos. Tapi sebenarnya bukan syarikat dia punya. Macam mana tuan-tuan nak mewakili kehidupan kognitif yang betul? Kan? Seorang tegur pada tuan-tuan, hang cakap macam Nabi kerana dia menyampaikan hadis Nabi. Tuan-tuan kata hang ni cakap macam Nabi, macam hang tahu semua. Seorang menyampaikan tuan-tuan tentang kebaikan, tuan-tuan kata hang ni macam jaga pintu syurga. Tak semestinya lah tuan-tuan, orang yang ada ilmu tu dia dah dapat gambaran jalan menuju ke syurga begini. Bila dia nasihat tuan-tuan, tak berarti dia penjaga pintu syurga. Jadi rumit lah bila saya communicate dengan generasi sekarang kerana kognitif tadi. Lepas tu baru ni saya jumpa pula. Saya jumpa pula orang pun naik statement kata ramai lah orang like kan, 95% daripada kita lah orang yang bekerja di bawah, 5% je top management. Dia mengatakan orang-orang yang makan gaji ni yang membezakan kami dengan hampa hanyalah pangkat, tapi syarikat ni bukan hampa punya. Payah tuan-tuan. Mana-mana tempat pun kita tak boleh lari daripada, kalaulah kita mudah rasa diri kita dipergunakan, pergi tak mana pun kita rasa pergunakan. Kita kata mak ayah kita pun pergunakan kita. Maka saya jelaskan pergi di mana-mana pun kita, sebab dia bermula bukan kerana kehidupan itu, kerana seorang itu meletak nilai diri dia tempat yang salah.
Bila dia kena bekerja kuat, dia rasa dia dipergunakan. Bila dia diminta melakukan sesuatu yang lebih untuk kebaikan syarikat, dia rasa dia kena berkorban. Dia pilih perkataan-perkataan dari segi kognitif linguistik. Tentu akan rasa demoralize. Aku yang kena berkorban. Aku je asyik kena buat kerja. Sebab tuan-tuan dah terbiasa melihat diri sebagai subjek yang dimangsakan. Jadi cara tuan-tuan protect pemikiran dan juga harga diri tuan-tuan dengan melihat sudut-sudut di mana tuan-tuan rasa zon sensitif, dipergunakan, diperkudakan. Jadi bila tuan-tuan menggunakan cara tuan-tuan melindungi diri tuan-tuan dengan substan kognitif bahasa yang salah. Jadi dahlah bahasa dipergunakan tu dalam zaman tuan-tuan ni menjadi ayat yang kalau kena janganlah nanti orang pergunakan. Lepas tu tuan-tuan menggunakan perkataan diperkudakan. Jadi zon sensitif. Jadi bila berlaku tuan-tuan buat pekerjaan, kemudian datanglah perkataan yang telah tuan-tuan letak di bawah kognitif yang negatif tu. Tiba-tiba tuan-tuan rasa dipergunakan, tuan-tuan rasa diperkudakan, tuan-tuan rasa menjadi work and life balance tuan-tuan tak setara, ditungganglah segala macam lah. Maka akhirnya dia menimbulkan kerosakan dalam memahami realiti bekerja.